Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ishak dan selamat datang ke video promosi Zakat Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam video ini, kita akan mengenali kepentingan zakat, peranan zakat serta pelbagai perkhidmatan yang disediakan bagi membantu warga UKM. Zakat merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Selain menyucikan harta, zakat juga membantu mewujudkan keseimbangan ekonomi dan mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Zakat memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Melalui zakat, kekayaan dapat diagihkan secara lebih adil sekaligus mengurangkan jurang ekonomi dan juga mendidik umat Islam agar sentiasa bersikap pemurah, prihatin dan bertanggungjawab terhadap orang lain. Terdapat beberapa jenis zakat yang wajib ditunaikan mengikut syarat-syarat tertentu, antaranya ialah zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat perniagaan, zakat emas dan juga zakat fitrah yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan. Zakat UKM menyediakan pelbagai perkhidmatan, antaranya ialah pembayaran zakat, khidmat nasihat, semakan kelayakan bantuan, pengurusan permohonan dan agihan zakat kepada pelajar dan kaki tangan yang layak. Dana zakat yang dikumpulkan disalurkan kepada golongan asnaf yang layak seperti fakir, miskin, mu'alaf, fisabilillah dan beberapa kategori lain yang ditetapkan dalam Islam. Di UKM, bantuan zakat diberikan kepada pelajar yang menghadapi kesukaran kewangan bagi membantu mereka meneruskan pengajian dengan lebih tenang. Bantuan ini boleh merangkumi bantuan kewangan, makanan, keperluan asas dan pelbagai bentuk sokongan kebajikan yang lain. Melalui usaha ini, zakat UKM memainkan peranan penting dalam menjaga kebajikan warga universiti. Pembayaran zakat di UKM boleh dilakukan dengan mudah melalui kaunter zakat UKM atau saluran pembayaran yang disediakan. Marilah kita bersama-sama menunaikan kewajipan zakat dan menyokong usaha zakat UKM dalam membantu golongan yang memerlukan. Terima kasih kerana menonton.